Persoalannya, adakah falsafah pendidikan guru ini penting kepada negara? Usaha lebih. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani supaya menjadi warga negara berilmu, berakhlak mulia dan berguna kepada negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari pelajar PISMP 2024-2029, option Bahasa Melayu C. Pada kali ini kami akan membentangkan sebuah dokumentari khusus EDUP 3093, Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia, yang bertajuk Dari Pisah ke Satu, Perjalanan Pendidikan Malaysia dan Peranan Falsafah Pendidikan Guru. Baiklah, dokumentari ini dihasilkan sebagai memenuhi tugasan yang kedua, penghasilan produk perkumpulan, dan ianya bertujuan untuk menelusuri perjalanan sistem pendidikan negara dari era pramerdeka hingga ke masa kini. Sambil menganalisis bagaimana evolusi tersebut selari dengan prinsip falsafah pendidikan guru FPG, melalui paparan ini juga kami berharap dapat memperluas pengetahuan, memupuk kesedaran profesionalisme keguruan serta memperkukuh pemahaman kita tentang peranan guru sebagai pembentuk insan yang seimbang dan harmonis selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan guru. Sebelum kita melanjutkan dokumentari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Faris Hazim bin Muhammad Fazli selaku penyampai dokumentari yang pertama. Saya pula Muhammad Zuhairi bin Zuhelmi selaku penyampai dokumentari yang kedua. Saya pula Amrul Baihaqi bin Syahrul Nizam selaku penyampai dokumentari ketiga. Marilah kita saksikan dokumentari ini bersama-sama. Semoga dokumentari ini bermanfaat dan menjadi inspirasi kepada semua penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama diberi tanpa dipinta. Nama saya Muhammad Faris Hazim bin Muhammad Fazli selaku penyampai dokumentari yang pertama. Baiklah, pada hari ini kita bersama-sama menyelami satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan bukan sekadar di dalam bilik darjah, buku teks dan peperiksaan. Ianya adalah nadi kemajuan sesebuah bangsa, cermin nilai dan identiti masyarakatnya. Melalui pendidikanlah kita membentuk pemikiran sasiah dan masa depan generasi yang akan datang. Dokumentari ini juga bertujuan untuk mengkaji perubahan sistem pendidikan di Malaysia, bermula daripada era sebelum merdeka yang penuh dengan cabaran hingga ke era moden yang kita nikmati hari ini, dan bagaimana perubahan tersebut berkait rapat dengan falsafah pendidikan guru FPG yang menjadi panduan utama guru kita pada masa kini. Pendidikan bukan sekadar memindahkan maklumat. Ia adalah satu proses membentuk insan secara menyeluruh dari aspek fizikal, emosi, rohani, intelek dan sosial. FPG ini juga menegaskan bahawa tanggungjawab guru bukan hanya kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga kepada pembangunan sasiah, nilai dan jati diri pelajar. Baiklah, dalam dokumentari ini kita akan menelusi beberapa perkara. Yang pertama, menelusi struktur pendidikan sebelum merdeka. Yang kedua, mengapa ia berpecah dan apa masalahnya. Dan yang ketiga, mengapa polisi dan dasar yang diperkenalkan selepas merdeka
bagaimana ianya berperanan menyatukan masyarakat, menghubungkan perubahan ini dengan FVG dan peranan guru dalam konteks masa ini sebagai konteks yang terakhir. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, mengapa kita perlu memahami sejarah ini? Kerana sistem pendidikan yang kita warisi pada hari ini dibentuk melalui dasar, kompromi dan cita-cita yang panjang, di mana dalam untuk mengetahui latar belakangnya, ia akan membantu kita menghargai pencapaian yang telah diperoleh dan memahami cabaran yang masih kita hadapi. Di mana sebelum Malaysia merdeka, Malaysia dikenali sebagai tanah Melayu, di mana ianya bukanlah satu sistem tunggal. Ia berkembang secara berasingan mengikut komuniti. Sebagai contoh, sekolah Melayu di kampung-kampung, sekolah Cina dan Tamil di kawasan Pekan, dan sekolah Inggeris di bandar-bandar besar. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, setiapnya mempunyai matlamat tersendiri dan setiapnya mempunyai bahasa pengantar, kurikulum dan matlamat tersendiri, di mana keadaan ini menyebabkan murid daripada kaum yang berbeza membesar dengan pengalaman yang berbeza, peluang yang tidak seimbang dan interaksi silang budaya yang sangat terhad. Hal ini akan menyebabkan perpaduan kaum terjejas dan akan menyebabkan isu-isu yang negatif. Baiklah, misalnya kebanyakan sekolah Melayu hanya menawarkan pendidikan asas hingga darjah 4, dan murid Cina dan India pula belajar mengikut kurikulum luar negara. Dan sekolah Inggeris pula lebih tertumpu kepada anak-anak golongan berada, bangsawan dan anak raja-raja. Hasilnya, daripada sistem pendidikan ini tiada satu falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatukan kita semua. Laporan dasar menegaskan keperluan satu sistem kebangsaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, melalui impak ini, keadaan ini adalah yang menyebabkan akhirnya mendorong kepada pemimpin kita, iaitu pemimpin-pemimpin yang mentadbir negara. Sebagai misalnya selepas merdeka ini, pemimpin-pemimpin ini perlu menyusun semula sistem pendidikan agar lebih inklusif dan menyatukan rakyat, di mana daripada proses inilah lahirnya falsafah-falsafah pendidikan seperti falsafah pendidikan guru yang menjadi panduan utama guru pada hari ini. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, segmen pertama ini saya akan membawa anda mengupas kembali ke suasana pendidikan sebelum merdeka, di mana ianya untuk memberi konteks mengapa perubahan ini perlu mesti dilakukan, kerana bagaimana ianya menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan kita pada hari ini. Pembangunan bangsa. Inilah kisah kita, kisah pendidikan Malaysia, kisah guru yang Baiklah hadirin dan hadirat yang dihormati, berdasarkan apa yang saya huraikan sebentar tadi, marilah kita bersama-sama saksikan video klip yang disediakan.
Sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia dan pembentukan FPK. Sejarah dan pendidikan ini terbahagi kepada tiga, iaitu sebelum merdeka, selepas merdeka dan semasa. Sebelum merdeka. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan masyarakat Melayu pada ketika itu adalah berlandaskan kepada pendidikan tidak formal dan pendidikan yang bersifat formal. Pendidikan formal yang dimaksudkan ialah pendidikan yang berkisar kepada pembelajaran secara turun-temurun yang diwariskan kepada generasi seterusnya. Selepas kedatangan agama Islam, sistem pendidikan berkembang sedikit dengan pembelajaran agama Islam dan bersifat formal, di mana wujudlah institusi pondok dan madrasah untuk mempelajari bidang ilmu yang lebih luas. Seterusnya zaman penjajahan, di mana ketika ini British memperkenalkan pendidikan yang bertaraskan Inggeris. Sekolah-sekolah Inggeris ditubuhkan telah mewujudkan sistem pendidikan yang berterasaskan bahasa ibunda ataupun pendidikan vernacular. Kemudian, analisis terhadap sistem pendidikan sebelum merdeka. Mempelopori kebangkitan semangat nasionalisme, wujud polarisasi kaum di Tanah Melayu. Perbezaan kelas terus kekal dan dapat dilihat dan dirasai sehingga ke hari ini. Syarat utama untuk mereka adalah semasa kaum di Tanah Melayu mestilah bersatu padu. Laporan Barnes, langkah pertama pendidikan yang bersepadu pada tahun 1950. Syur jawatan kuasa Barnes adalah membubarkan sekolah-sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil dan menggantikannya dengan satu jenis sekolah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan. Laporan Fenn dihasilkan pada tahun 1951 bertujuan untuk mempertahankan kepentingan pendidikan kaum Cina. Laporan Razak, ianya bertujuan untuk melahirkan sekolah yang berjiwa Tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar. Penguasa pelajaran tempatan yang pada hari ini dikenali sebagai Kementerian Pelajaran ditubuhkan. Seterusnya, Jemaah Nazir ditubuhkan untuk meletakkan guru di bawah satu perkhidmatan profesional. Seterusnya, perkembangan sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Tahap pertama, 1963 hingga 1965. Ia menekankan pelaksanaan Akta Pelajaran 1961. Berikut adalah akta yang terdapat. Pemansuhan peperiksaan masuk sekolah menengah 1964, penubuhan sistem pendidikan aneka jurusan 1965 dan penubuhan pusat latihan daerah. Tahap kedua, 1966 hingga 1970, dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia Pertama yang digubal untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul. Penubuhan sekolah menengah teknik dan vokasional, penyelesaian sistem pendidikan melalui polisi pendidikan kebangsaan dan yang terakhir, penubuhan lembaga peperiksaan Malaysia. Dan tahap ketiga, 1971 hingga 1975, pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan-keperluan perkembangan ekonomi di mana ianya dihasilkan bagi mengeluarkan lebih ramai tenaga kerja mahir bagi melancarkan pelaksanaan dasar ekonomi baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Zuhairi bin Zuhelmi dari kelas Bahasa Melayu C. Saya selaku penyampai dokumentari kedua akan meneruskan penyampaian yang telah disampaikan oleh rakan saya sebentar tadi. Baiklah, untuk memahami isu pada hari ini, kita perlu kembali ke masa lampau. Sebelum merdeka, pendidikan di Tanah Melayu wujud
dalam bentuk yang berasingan mengikut komuniti. Pertama, sekolah Melayu. Ramai murid hanya mendapat pendidikan asas membaca, menulis, mengira dan akses kepada pendidikan menengah adalah terhad. Keutamaan masa itu lebih kepada kemahiran hidup dan agama di beberapa kawasan. Seterusnya, yang kedua ialah sekolah Cina dan Tamil. Kedua-duanya mengekalkan bahasa pengantar dan kurikulum yang erat kaitan dengan komuniti masing-masing. Ini membantu mengekalkan budaya tetapi menghasilkan laluan pendidikan yang terasing. Seterusnya, hadirin sekalian, yang ketiga ialah sekolah Inggeris. Lebih tertumpu kepada kurikulum barat dan tersedia kepada golongan elit dan juga bandar. Akibatnya, peluang pendidikan tidak sama rata. Wujud jurang antara bandar dan luar bandar, kaya dan miskin, serta antara kaum. Akhirnya, tiada satu pun falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatukan objektif untuk membentuk identiti kolektif. Sistem ini berpecah, menyumbang kepada perasaan terasing yang memerlukan penyelesaian selepas merdeka. Sedikit fakta ringkas di mana catatan sejarah menunjukkan bahawa sistem berbilang sekolah ini menyebabkan isu perpaduan dan ketaksamaan akses pendidikan, masalah yang menjadi agenda utama pembentukan dasar selepas kemerdekaan. Seterusnya, kita akan bergerak kepada pendidikan selepas merdeka. Seterusnya, kita akan melihat dasar dan transformasi. Selepas merdeka, pemimpin negara menyedari pendidikan ialah alat yang paling berkesan untuk membina perpaduan nasional. Dua dokumen dasar penting mewarnai transformasi ini. Laporan Razak iaitu pada awal 1950-an memperkenalkan idea untuk mewujudkan sistem sekolah kebangsaan dengan kurikulum standard dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Matlamat utama adalah untuk menyatukan rakyat melalui pendidikan. Laporan-laporan susulan dan polisi seterusnya menekankan pembangunan sekolah menengah, latihan guru dan kurikulum yang lebih seimbang antara ilmu, akademik dan juga nilai kebangsaan. Akibatnya, pendidikan menjadi lebih inklusif. Kurikulum kebangsaan digubal, sekolah kebangsaan dibuka dan bahasa kebangsaan diperkuatkan. Langkah yang membantu memupuk rasa identiti dan juga perpaduan. Namun, perubahan ini bukan tanpa cabaran. Menstandardkan kurikulum merentasi
latar belakang budaya, melatih bilangan guru yang mencukupi dan menangani jurang infrastruktur antara kawasan bandar dan luar bandar. Berdasarkan kupasan yang telah saya sampaikan sebentar tadi, mari kita pula menelusuri apakah kaitan dan juga implikasi falsafah pendidikan guru. Berdasarkan dasar-dasar itu, lahirlah kerangka falsafah yang memberi panduan kepada peranan guru. Yang pertama iaitu falsafah pendidikan guru. Di dalam falsafah pendidikan guru, menegaskan guru mesti mendidik secara menyeluruh, iaitu melalui jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Guru bukan lagi hanya penyampai fakta, tetapi pemimpin kelas, pembimbing moral dan ejen transformasi masyarakat. Mari kita lihat apakah elemen utama yang terdapat dalam falsafah pendidikan guru. Yang pertama ialah integriti dan profesionalism, di mana guru merupakan sebagai contoh teladan, iaitu membantu pengembangan kemahiran kognitif dan juga pemikiran kritis, bukan sekadar hafalan bagi murid-murid semata-mata. Seterusnya, guru juga bertindak sebagai kolaborasi komuniti, di mana guru-guru bekerjasama dengan ibu bapa dan juga komuniti untuk membantu pembangunan murid. Sebagai contoh ialah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Oh, PMG. Seterusnya, kita akan melihat apakah yang terdapat di dalam amalan yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Dalam amalan ini, bermaksud kurikulum menekankan nilai latihan guru berterusan dan juga metodologi pengajaran yang interaktif. Guru digalakkan menggunakan projek komuniti, perbincangan kritikal dan juga penilaian formatif. Sebagai contoh, guru sejarah boleh menggabungkan lawatan lapangan dan aktiviti kajian bersama penduduk setempat. Guru sains pula boleh mengajak murid meneliti isu alam sekitar di kawasan mereka. Kesemua contoh yang saya sampaikan sebentar tadi mencerminkan nilai yang terdapat di dalam falsafah pendidikan guru. Berdasarkan apa yang saya sampaikan sebentar tadi, sebagai kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa falsafah pendidikan guru merupakan satu jambatan yang menjadi dasar kebangsaan dan amalan bilik darjah dalam memastikan pendidikan bukan sekadar teknikal tetapi juga beretika dan juga beridentiti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Amru Baihaqi bin Syahrul Nizam selaku penyampai dokumentari ketiga pada hari ini. Hari ini saya akan memberi kesimpulan, cadangan dan rujukan. Terima kasih kerana mengikut dokumentari ini. Dan ringkasnya, perjalanan pendidikan Malaysia menunjukkan reformasi dari sistem yang berpecah kepada usaha membentuk sistem kebangsaan yang menyeluruh. Pendidikan selepas merdeka direka bukan sahaja untuk mengajar, tetapi untuk menyatukan rakyat dan membina identiti negara. Selepas merdeka, kerajaan memberi tumpuan besar kepada pendidikan sebagai asas penyatuan. Dasar-dasar baharu diperkenalkan dan guru menjadi tulang belakang dalam membentuk perpaduan melalui bahasa, kurikulum dan nilai bersama. FVG muncul sebagai panduan penting untuk meletakkan guru di pusat proses pendidikan sebagai pembentukan sasiah dan intelek pelajar. Peranan guru amat besar. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai, membentuk akhlak dan memupuk semangat patriotisme. Bayangkan, seorang guru di sekolah luar bandar yang mengajar dalam keadaan serba kekurangan tetap gigih memastikan muridnya mampu membaca dan menulis. Dedikasi seperti inilah yang menjadikan guru benar-benar insan pendidik yang membentuk masa depan negara. Ini menuntut sokongan berterusan, pembangunan profesional untuk guru, pembiayaan yang adil untuk sekolah luar bandar serta penlibatan keluarga dan komuniti. Tanpa kerjasama semua pihak, pendidikan tidak akan berkembang. Pihak kerajaan perlu menyediakan dasar dan kemudahan. Sekolah melaksanakan pengajaran berkualiti, manakala ibu bapa dan komuniti memberikan sokongan moral serta fizikal. Jika salah satu pihak mengabaikan tanggungjawab, murid akan terkesan secara langsung. Inilah sebabnya pendidikan dikatakan sebagai tanggungjawab kolektif. Berdasarkan apa yang saya bincangkan tadi, terdapat beberapa cadangan tindakan ringkas. Yang pertama, pelaburan latihan guru berterusan, iaitu berfokuskan pada pedagogi aktif, penilaian formatif dan penggunaan teknologi pendidikan. Yang kedua ialah pengukuhan kerjasama sekolah, komuniti dan projek komuniti sebagai bahagian kurikulum untuk memupuk tanggungjawab sosial. Yang ketiga pula, tumpuan kepada keseimbangan, iaitu akademik dan sasiah seimbang mengikut prinsip falsafah pendidikan guru, iaitu FVG. Yang keempat, akses teknologi, iaitu kurangkan jurang digital supaya perubahan pedagogi boleh dilaksanakan secara adil. Berdasarkan cadangan ringkas yang diberikan tadi, kita juga perlu melihat semua kurikulum supaya lebih responsif terhadap cabaran semasa seperti literasi digital, pemikiran kritis dan pendidikan sivil. Guru mesti disokong dengan sumber, latihan dan
insentif yang sesuai. Pendidikan adalah tanggungjawab bersama kita. Menghargai sejarah membantu kita mengambil pelajaran supaya polisi dan amalan hari ini lebih inklusif dan relevan. Semoga generasi akan datang mendapat pendidikan yang bukan sahaja menjadikan mereka lebih pintar, tetapi juga berakhlak, bertanggungjawab dan soleh-solehah. Kita perlu melihat pendidikan sebagai pelaburan jangka masa panjang. Negara-negara maju membuktikan bahawa pendidikan yang mantap melahirkan generasi kreatif, berdisiplin dan mampu memimpin dunia. Malaysia juga berpotensi sampai ke tahap itu, dengan syarat kita mengekalkan fokus terhadap kualiti guru, kurikulum yang relevan dan penyertaan menyeluruh daripada semua lapisan masyarakat. Selain itu, aspek teknologi tidak boleh diketepikan. Dalam era digital, murid perlu celik teknologi sejak awal. Akses internet yang adil, bahan pembelajaran digital dan bimbingan guru dalam menggunakan teknologi akan menentukan sejauh mana murid mampu bersaing di peringkat global. Akhirnya, kita mesti ingat bahawa tujuan pendidikan bukan sekadar melahirkan pelajar cemerlang peperiksaan, tetapi insan seimbang. Murid yang mempunyai akal budi, nilai, moral dan semangat patriotisme akan menjadi aset negara. Dengan berakhirnya dokumentari ini yang menyoroti sejarah, prinsip serta penghayatan falsafah pendidikan guru iaitu FPG, diharapkan setiap kupasan yang dipersembahkan dapat memperluas pengetahuan, memupuk kesedaran profesionalisme keguruan dan memperkukuh pemahaman para penonton tentang peranan guru sebagai ejen pembinaan insan seimbang dan harmonis. Dokumentari ini juga diharap menjadi sumber rujukan yang bernilai serta inspirasi kepada warga pendidik, pelajar, pendidikan dan penggubal dasar dalam memperkasakan sistem pendidikan negara selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan guru. Segala sumber rujukan dan bahan bacaan tambahan telah disediakan di penghujung dokumentari ini sebagai panduan lanjut untuk penonton. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.